Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat tangan aku ni ada sebuah jam Huawei GT6 Pro. Setelah sekian lama sudah 6 tahun aku menggunakan. Sebelum ni aku menggunakan GS Pro. Alamak, dah simpan tak patut aku bawa tadi Susah juga aku nak review ni tangki tangan kanan ni. Kejap Aku tukar, aku buka kejap. Okay, aku dah buka dah. Ini adalah Huawei GS Pro. Ada border, dia punya app banyak lah dalam ni. Yang menyebabkan aku beralih kepada GS Pro ni sebenarnya adalah ni, ECG dia ni. ECG dia. Ni nak tekan sini lah. Dia macam tu. Tapi ni sebab aku tak letak betul, jantung aku tak betul lah bacaan dia. Okay, kita cancel dulu. Takut dia terrecord data aku. Okay, lagi satu. Sebelum ni aku ada beli jam smartwatch juga yang murah. Tujuan aku adalah untuk merakam minit meeting. Jadi dekat jam tu okey juga, jam tu berbaloi juga, boleh tahan dalam 7 hari. Cumanya kenapa aku tak pakai, pertamanya adalah heart rate dia. Dan tu panas, belakang ni dia panas. Dia panas kalau kita menggunakannya lah. Lain tu dia tak ada built-in memory untuk built-in memory dia ada untuk muzik built-in. Tak ada. Kalau macam ni kita ada muzik. Mana muzik aku? Aku pun baru tahu jam ni memori dia besar 64GB. Aku baru masuk 3 lagu je ni. Ni pun lagu 2 lagu lah. Ni Dream Post ni lagu bawaan aku tak pernah dengar lagu dia macam mana. Kita dengar jap. Copyright tak? Kita dengar jap tahu kan sikit. Oh, muzik macam tu je. Mana muzik? Dia macam tu je. Dan aku masukkan ni biasa, ni lagu aku sendiri. Kita masukkan lah. Okey, cumanya aku nak tunjuk yang minit musyarat yang selalu aku pakai ni notepad ni. Jadi alhamdulillah dekat jam ni complete. So kalau kita pergi musyarat ke apa ke, dekat tangan kita hanya tekan rakam saja. Dia akan merakam audio segalanya lah, dia akan mendengar. Sebab memori ni besar 64GB. Jadi berbaloi juga banyak audio yang boleh kita rakam. Kita stop jap. Save. Ni kita boleh dengar semula. Dengar kuat. Tak dengar macam nak kuatkan. Aku tak nak kuatkan macam mana. Sebab baru je guna. Okey, lagi satu yang aku suka kat sini, capture dia, Bluetooth capture. Ni apa yang aku suka lah. Antara yang aku suka kat sini, remote shutter ni. Ni aku tak boleh tekan lah sebab aku tengah rakam guna handphone aku kan. Ada jam, kamera dia tak gunakan kamera bawaan telefon. Dia menggunakan kamera bawaan aplikasi jam tu sendiri. Untuk yang jam ni dia menggunakan kamera telefon yang kita guna lah. Jadi kita tekan dia akan shutter. Kemudian e-wallet ni aku punya kad rumah lah. Sepatutnya boleh kad bank, tapi kad bank aku tak buat. Aku buat smart card reader rumah lah. Jadi kita touch pakai jam saja. Lagi satu dia ada bawaan. Aku ni touch and go ni tak install memang ada dekat jam ni. Tak boleh tunjuk ni kan ada pin kan nak pakai sebab dia duit kan. So banyak perkara yang menarik tentang jam ni. Bateri semenjak semalam aku beli. Semalam ada mesej pula tu je. Bateri 73%, baru habis 10% untuk satu hari. Semalam sampai 83%. Aku tak ada capture pula gambar. Ini tampilan dia macam tu. Untuk spot dia, kita tengok record spot lah. Ni best juga antara workspace dia yang aku suka. Map ni akan berubah setiap kali kita melakukan aktiviti lah. Dia akan ikut map terkini. Sekejap kita tengok mana workout history workout record kot. Tu. Ni tadi dia auto detect ni aku berlari ni. Lepas tu paste sekejap macam mana nak tukar. Ni yang tadi dia ni record yang last ke macam ni kita nak pergi ke lepas mengundi nak mengundi dah aku dah. Mana nak pergi yang itulah aku pun baru je guna ni. Sekejap.
Tak ada workout history ke? Ni workout ni untuk yang baru kan. Ni ada golf ni sebab aku tak main golf. Main kacau ni. Grup tadika ni macam-macam ni. Sekejap. Banyak masuk. Sekejap. Tutup dulu. Ni aku tak pernah test lagi ni apa. Open Huawei, outdoor run, road tu. Ni kena ada jalan kena masukkan. Workout status mengundi lagi ni apa ni. Workout status, activity record kot. Ni kot. Kita try. Ni tu access. Banyak ni kena access. Kita agree je dulu. Agree complete next. Ni aku tak pernah ni sebenarnya setiap set dia, setiap function dia kita kena buat macam ni, kena agreekan dulu bahawa dia boleh function. Okay, stay fit ni, calorie ni emotion ni aku tak pastilah. Emotion macam katanya emotion ni banyak sangat emotion ni. Sekarang emosi aku tengah ni lah, aman-aman, sejahtera je tu dia. Sekejap, kita buka lagi mana aku suka. Heart rate ni biasa. SPO2 ni pun best juga. Macam sebelum ni GS Pro memang aku tak boleh bergerak langsung. Yang ni aku boleh bergerak untuk baca SPO2. Skin temperature ni pun best. Dia boleh detect suhu badan kita. Ni suhu badan kat office aku tadi ni. Aku tak ada check lagi. Kita boleh check. Sleep monitor ni bagus juga. Ni biasalah. Nampak skor aku punya tidur. Mantap kan. Dapat A+. Ni aku tak tahu apa ni. Dia akan synchronize kita punya aktiviti hari ni kot. Hari ni aku banyak tidur, gembira, exercise kurang. Exercise aku kurang. Ni latihan bernafas. Kalau latihan bernafas ni syok juga. Alamak, tertutup pula. Latihan bernafas ni kita akan ditemani oleh panda macam tu. Ada panda yang comel. Okay, phone biasa boleh call. Muzik ni tadi, iVoice ni untuk komen jam je. Aku ingat boleh komen untuk dunia luar lah. Dia tak boleh, dia untuk function jam saja. Okay, kemudian remote shutter tadi dah, weather dah, wallet dah, kalender dah. Tapi inilah dia tampilan jam kita. Aku cuma install 2 aplikasi. Mana aplikasi aku tu? Okay, aplikasi map dan border pass lah, macam tu je. Map dan border pass ni. Dia ada offline map. Sekejap aku buka offline map. Offline map dia akan menunjukkan kita di mana. Mungkin ramai yang nak tengok offline map tu. Mana offline map ni? Dah tak ada. Kat mana offline map? Jam lagi satu. Bam map ni kita download dah. Kat pattern ni kena buka kat handphone. Sekejap aku tak ingat lah. Dia memaparkan lokasi kita sekarang. Mana Tak ada Kat mana binatang tu? Aku pun tak ingat dah. Tapi tu aku pernah buka map dia. The map ni kita kena download dulu. Download dekat app, kawasan dia. Lepas tu baru kita boleh buka kat jam. Macam tu lah. Kena exercise macam tu. Okey lah, jadi itu saja untuk sedikit update dan apa yang aku suka tentang jam ni. Huawei GT 6 Pro, Huawei GT 6 Pro. Ni aku punya yang bluetooth. Nak tengok about dah. Screen on. Kan. Kita tengok je Model mana kau ni? Ni offline map ni. Nampak ni, map view, auto rotate. Biasalah aku dapat. Mana ya? Patutnya boleh view ni. Tapi dengan download dulu kot. Macam tu lah. Ni jam, kita tengok jam. Betul tak? Huawei GT 6 Pro D64 aku punya model. Okey, jadi itu saja untuk update aku 10 Julai. Jam ni sampai ke aku adalah 9 Julai. Setelah 6 tahun aku menggunakan GS Pro, akhirnya aku beralih upgrade lah ke Huawei. Kenapa aku minat Huawei? Nanti aku akan cerita kat video satu. Kenapa aku pilih Huawei daripada jam-jam yang lain. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.